So hari ni kita nak pergi pantai Bali. Here we go. And this is my outfit raya kelima. And earring, and this is my makeup. Pantai Bali Terengganu. Tanya. Ejek Kelantan. Ya tu ni tak cakap. Cakap. Sebenarnya ni vlog raya kelima, tapi sebab saya tak ada masa nak edit, jadi yes, baru hari ni dapat release. Kalau saya awak macam enjoy vlog saya, tolonglah like supaya motivatekan saya nak buat banyak lagi vlog best-best. Sebab lah ni macam rajin gitu pegang kamera, cuma nak ngedit tu lah macam berat nanang sikit. Jadi sebabkan vlog ni kat Ganu, kita cakap Ganu lah Okay, sekarang ni kita dekat Patah Bari sebab saya nak bawa suami saya, bukan orang Terengganu. Dia tak pernah mari pun belah ni, jadi saya macam nak show off lah sikit kampung saya ni. Walaupun Setiu tu jauh juga lah dengan rumah saya, tapi kira hometown lah. Lepas tu maknanya saat ni kita sapa lah sini. Penuhnya saya sendiri pun tak pernah sapa sini. Lalu seumur tapi dok rajin lalu kot belah Patah Bari ni. Niat nak show off tapi sendiri macam kaca shock gitu. So plan hari ni kita macam nak ambil gambar, nak buat video sikit outfit raya. Sebab tu lah macam jangok sikit hari ni. Lepas tu kita musing-musing nak masuk kat Setiu ni sebab nak tengok kawasan je benarnya. Lepas tu saya tengok orang duk kumung. Saya ingatkan ada orang lemah. Lepas tu suami saya kata orang baru bawa turun ikan. And apa lagi kita pun turun. Lepas tu suami saya tegur pokcik ni, orang sini kot. Saya pun dok rajin beli direct gini. Biasanya pergi pasar je sebab dok tahu timing masa mana buat turun kan. Lepas tu dulu mana ada TikTok, jadi kita dok tahu lah ni je biasa tengok orang beli direct gini dalam TikTok. Tapi nak jadi rezeki hari ni kita dok plan pun nak pergi beli, tapi dapat beli. Memang segor-segor ikan. Lepas tu ada yang hidup lagi ikan. Memang pejal, isi dia kerah lagi macam baru mati. Mata semua berkilat. Lepas tu saya pun belilah 2 kilo. Lepas tu mak cik tepi saya ni dia nak beli sikit. Lepas tu siang je saya pun bagilah sikit ikan ke je. Sebab rumah saya ni bukan ramah pun. Lepas tu saya beli seplastik tu 2 kilo. Tapi abang tu bagi RM20 je. Patutnya 20 lebih. Banyaklah juga. Lepas tu hari pun macam nak gelak dah. Kita pun balik. Siapa rumah dalam garik gitu. Lepas tu kita bawa balik ikan. Mama saya happy lah dapat ikan segar. Saya memang jenis kalau beli ikan segar saya nak masak lalu sebab saya nak fresh tu. Jadi saya nak panggang tawar sebab ikan segar ni memang sedap kalau panggang tawar dengan goreng. Goreng basah-basah, jangan garing tau, sebab kalau garing kita tak dapat rasa fresh manis isi tu. Memang sedap sangat manis. Sebab saya jenis tak makan kepala ikan sebelum ni, tapi yang ni saya makan sebab fresh kan, segar molek. Siapa habis lecing kepala ikan tu saya makan. Siapa kotak mata, manis sangat, lemak and semua perfect. Tu ni lah lauk-lauknya. Suami saya pun happy and dia kaca shot. Siapa tadi nak bayar ikan kai macam nak tinggal ikan tu, muju abang tu panggil mula. Lepas tu je lah. Ni masa saya edit ni saya balik dah KL lepas raya, tapi minggu ni saya nak balik pula. Suami saya memang duk sibuk ajak balik semua Terengganu, jadi minggu ni kita balik. Kebetulan pula musim candak sotong, harapnya ada lagi lah sotong. Jadi itu saja vlog untuk hari ni. Tunggu next vlog pula, okay? Tapi jangan lupa repost, like and save, okay?